A'udzubillah, bismillah, moga kerana illah. Laut berombak siang dan malam, nelayan gagah menongkah badai. Dengan tenang saya menyulam, butir bicara yang ingin disemai. Sekalung apresiasi buat pengerusi acara, kombinasi intelektual kehakiman bervisi, penjaga masa berprediksi, warga pendidik bestari, seterusnya hadirin hadirat yang dekat di hati. Assalamualaikum, salam berpidato dan salam ukhuwah buat yang dicintai. Ekonomi mapan, peneraju masa hadapan negara, satu maudhu yang sering menjadi perbualan hangat di dada-dada akhbar, juga melalui corong-corong media sehingga sebati dalam masyarakat kontemporari pada hari ini. Sebelum kaki mengorak langkah, sebelum bibir mengukir madah, ayuh sama-sama kita telusuri terlebih dahulu definisi bagi tajuk yang akan saya kupaskan pada hari ini agar yang gelap dapat kita suluhkan dan yang sangsi dapat kita jelaskan. Hadirin yang dihormati sekalian, menurut Kamus Dewan edisi keempat, ekonomi bermaksud aktiviti yang melibatkan pengagihan, penghidmatan dan perdagangan sesebuah negara. Frasa mapan merupakan kata yang membawa maksud kukuh dan mantap. Manakala frasa peneraju masa hadapan negara dapat didefinisikan sebagai faktor utama yang akan membentuk dan menentukan kemajuan serta kejayaan sesebuah negara di masa akan datang. Maka, secara konseptualnya, ekonomi mapan peneraju masa hadapan negara memiliki makna yang amat mendalam untuk kita sama-sama telusuri bagaimana sebuah sistem ekonomi yang stabil dan seimbang perlu diwujudkan kerana ia akan menjadi pemacu utama dalam menentukan kemajuan dan kestabilan pada masa hadapan. Namun persoalannya, bagaimanakah ekonomi yang mapan mampu menjadi titik tolak utama kepada peneraju masa hadapan negara? Bagi mengupas segala persoalan, 3 pragmatik perdana akan saya bawakan bersama saya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya teruskan dengan wacana fikrah saya yang pertama di bawah lembayung kata ekonomi yang mapan meningkatkan taraf hidup rakyat. Ekonomi yang kukuh menjadi prasyarat utama kepada pembinaan masyarakat yang progresif dan negara yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Tambahan lagi, pembangunan ekonomi juga membolehkan kerajaan memperuntukkan lebih banyak bajet untuk pembangunan sosial seperti subsidi kesihatan, bantuan rumah mampu milik dan kemudahan awam yang lain. Mengambil contoh negara Korea Selatan yang dahulunya pernah digelar sebagai sebuah negara yang miskin, kini menjadi antara negara paling berpengaruh di dunia. Bukan sahaja dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi sosial dan budaya kerana mereka bangkit bersama dalam memacu ekonomi negara untuk mengubah nasib dan taraf hidup mereka. Oleh itu, benarlah ekonomi yang mapan sememangnya peneraju masa hadapan negara kerana ianya meningkatkan taraf hidup rakyat. Hadirin pemegang amanat bangsa, tenggelam sudah isi pertama, timbul pula isi kedua, iaitu ekonomi yang mapan menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat. Negara yang berjaya menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyatnya adalah negara yang sedang melangkah ke arah kemajuan. Dengan wujudnya pelaburan asing dan projek-projek mega dalam negara, lebih banyak sektor yang akan dibuka seperti perkilangan, teknologi maklumat, pertanian dan sebagainya. Kesannya, ini akan membuka laluan kepada rakyat, khususnya golongan belia, untuk mendapatkan pekerjaan yang bersesuaian dengan minat dan kelayakan mereka. Contohnya, penubuhan kawasan perindustrian seperti Taman Perindustrian Bayan Lepas di Pulau Pinang yang menempatkan syarikat seperti Intel telah menyediakan ribuan peluang pekerjaan berkualiti tinggi kepada rakyat tempatan dalam bidang elektronik. Oleh itu, sahihlah ekonomi yang mapan sememangnya peneraju masa hadapan negara kerana ianya menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat. Hadirin sekalian, terbang sudah isi kedua, timbul pula isi ketiga dalam dakapan baik bicara, iaitu ekonomi yang mapan menggalakkan keusahawanan sebagai pemacu ekonomi.
Dasawarsa ini, ekonomi juga boleh diperkukuh dengan menggalakkan rakyat menceburi bidang keusahawanan. Di sinilah peranan kerajaan dan institusi kewangan dalam menyediakan bantuan modal, latihan serta bimbingan perniagaan. Sebagai contoh, program seperti Tekun Nasional, MARA dan Agrobank telah banyak membantu usahawan kecil dan sederhana di luar bandar untuk memulakan perniagaan dan menjana pendapatan yang stabil dalam usaha memperkasakan ekonomi. Persis kata Mutiara, kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya. Maka sudah terang lagi bersuluh bahawa ekonomi yang mapan sememangnya peneraju masa hadapan negara kerana ianya menggalakkan keusahawanan sebagai pemacu ekonomi. Saudara-saudari, deduksi di bawah fitrah adik-cita saya sebentar tadi, maka sahihlah maudhu bicara ekonomi yang mapan peneraju masa hadapan negara. Sebagai intiha, kita buka mata, kita buka minda dan kita lakukan anjakan paradigma berpaksikan 3 ideologi utama, iaitu pertama, ekonomi yang mapan meningkatkan taraf hidup rakyat. Kedua, ekonomi yang mapan menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat. Ketiga, ekonomi yang mapan menggalakkan keusahawanan sebagai pemacu ekonomi. Maka ayuh sama-sama kita bersatu padu agar maudhu bicara ekonomi mapan peneraju masa hadapan negara dapat kita amati bersama. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.